Fuh. Penah. Wush. Gudang kita penuh barang, tapi barang limit untuk korang semua. Bayangkan baru je turun kontainer, tapi siang tadi, tengok tu. Ada betul lain cik mana? Wush. Habis pagi tadi, kita orang dapat jumpa geng kita daripada Kulai. Niatnya memang datang nak cari barang bawah RM5,000 Betul. Last jumpa punya binjai ni kenal dengan yang mana? Yang belakang Angel ni. Meja makan tembusu 8 kerusi. Ini memang cara kita orang display. Sebab ramai bila sampai kat sini tanya dengan Angel, "Bos Ija ada jual pintu ke?" Ini bukan pintu acik-acik. Ini meja makan 8 kerusi. Korang boleh tengok urat kayu tembusu dia tak sama langsung dengan jati. Boleh tengok ini dia punya satu seater. Nampak tak tu? Dalam Ada ni beza ke? ada beza lah. Kalau tidak, kalau jati macam ini urat dia. Jati kampung. Wush. Tengok ni. Nampak tak dia punya anak mata kayu ni? Tengok ni. Kalau yang tembusu, korang boleh tengok. Dalamnya coklat pekat, luarnya putih-putih sikit. Oh. Sold orang Kulai, total barang RM25,000. Sold. Ni baru meja makan. Next, Cobra. Jom, ikut Angel. Acik boleh sesat. Korang tengok ni, ini baru laluan ke depan gudang 2. Acik daripada Kulai tu, ngam-ngam dia berhenti kat sini, dia ternampak tu. Almari sudut yang customer Angel daripada Singapura baru je sold. Lepas tu Acik tanya dengan Angel, ada tak lagi pattern yang macam ni, stok yang ready stock? So Angel tunjuk gambar, Angel suggestkan apa yang ready stock dekat kita punya store. Sold. Add on geng. Almari sudut RM5,000 lebih. Sold. Untuk Cobra, jom ikut Angel. Yang ni showroom kita yang paling besar dekat dalam tau geng. Korang boleh tengok Cobra tu Acik ambil yang mana? Mari ikut Angel. Jauh sikit kita lari. Tata. Korang boleh tengok ni. Inilah dia Cobra yang Acik tu ambil. Bayangkan dekat sini kita ada Cobra 1,000 lebih, 2,000 lebih. Tapi kenapa Acik kenal dengan Cobra yang macam ni? Korang perasan tak dia punya celoreng-celoreng dia makin lama makin pekat. Yang inilah biasa Angel mention jati semi TPK atau orang lama panggil jati emas. Korang boleh tengok. Ni sol. Tengok bahagian cantuman dia. Bahagian sini. Dia punya finishing. Kita tengok kita tengok set Kita tengok set. Tengok ni lantai dia. Yang paling penting cukup kering. That's why yang ini sol.